Hey subscribers, berjumpa lagi kita dalam channel Faris Nuri Motovlog. So, di depan mata anda sekarang ni, inilah dia model CB650R yang telah includekan ni dia, a new technology, dan bagi aku bercakap is a game changer untuk pemotoran dunia. Okay, di mana dia perkenalkan Honda E-Clash. It's really nice, it's really good. Aku bercakap is memang game changer lah. Kalau kata company-company lain tak start buat, aku rasa it will be a big impact lah juga. Sebab benda ni sangat bagus, sangat-sangat diperlukan. Dan sebelum kita nak on board punya perkongsian, aku nak share dengan korang semua apa yang ada dekat motor ini, jika korang ingin memilikinya. Jadi jom, let's go. So guys, kita nak pergi ke bahagian hadapan dahulu. So untuk bahagian hadapan, Honda telah pun memperkenalkan lampu LED. Kalau macam korang tengok dekat sini, dia ada lampu daylight, dia ada lampu LED, lampu tinggi dan juga lampu rendah. Alright. Dan juga untuk warna gold ni, korang nampak kan, gold ni memang besar lah, 41mm, di mana ini adalah suspension Showa dan nama dia adalah SFF-BP. Nama panjang dia aku still lagi tak ingat, tapi dia adalah satu big suspension lah, di mana memang sangat-sangat menarik, sangat-sangat cun untuk dibawa sebagai harian. Alright. So, itu bahagian lampu. Dan juga kat bahagian bawah kita tengok, kita akan dapat a double caliper, ataupun dual caliper lah, kiri dan kanan, di mana dia menggunakan radial punya mount dan juga caliper Nissin 4 piston. Aku suka dia punya floating disc ni, lawa floating disc dia. Dan untuk tayar, dia pakai tayar Sport Max. Ini standard Jepun tapi dia pakai Road Sport 2. Dia bukan macam is biasa. Okay, tayar dia so far aku bawa okay. Cumanya time hujan ada sikit geli-geli lah. Macam tu. Alright, so untuk bahagian tepi dia kat sini, okay, macam korang tengok, dia datang sekali dengan kepuk angin. So kepuk angin ni aku dah try tembak blower sebab aku nak tahulah dia punya mana angin apa semua. So aku try tembak blower kat sini, dan aku rasa sikit lah dekat bahagian bawah ni ada angin dia. Dia lah blower murah je. Kalau yang mahal tu mungkin rasa lagi kuat lah. So bila kita bawa laju, dia lagi menyejukkan bahagian enjin dekat belah sini. Alright. Dan motor ini, dia enjin dia menghasilkan 94 horsepower dan juga 64 Newton meter torque. So tapi itulah 4 inline kan. So karakter 4 inline ni dia macam alamak macam tu. Tapi it's okay untuk kegunaan harian, is very nice lah bagi aku. Okay, so ini adalah sistem E-Clash dia. Okay, ini sistem E-Clash dia, di mana motor yang mengawal E-Clash ni ada kat sini lah, ni dua ni. Okay, dekat kalau kat tadi nanti aku akan in detail cerita pasal E-Clash saja akan aku kasihkan. Okay, dan juga itulah exhaust dia, is macam tu punya exhaust lah. Dan aku suka tangki dia. Sepanjang aku tahulah, untuk motor-motor naked kan, Honda dia bagi 15 liter tank untuk dia punya motor naked, which is bagi aku memang besar dan sangat diperlukan oleh rider-rider naked. Sebab selalunya rider-rider naked ni, kita orang kata apa, tank kecil kan, 12, 11, jadi tak syok. Sebab motor besar ni, tangki besar dia best sikit. Tapi kalau yang ini memang bagi besar. So bagi aku memang sangat menarik lah. Untuk bahagian belakang, brake dia pakai Nissin, caliper Nissin single piston lah. Alright. Dan dia datang sekali dengan ABS, ada traction control. Tapi traction control dia tak panggil traction control, dia panggil Honda Honda nama dia adalah Honda Selectable Torque Control. Itulah dia punya nama dia. Dan untuk tayar, depan 120, belakang 180. So siapa yang nak
memiliki motor ni, tayar belakang dia mahal sikit lah. 180 besar besar. Standard kalau 650 belakang dia 190, tapi yang ni dia 180. Dan untuk monoshock belakang is adjustable punya monoshock. Alright. Dan juga didatangkan sekali dengan quick shifter. So itu dah dia sedikit tentang motor ni. Dan so far seat dia bagi aku is character naked lah. Naked punya karakter lah. Nak kata comfort sangat tu tak, tapi as you use as daily, mantap. Dan meter dah meter baru. Dia bukan macam Honda CB lama lah. Kalau CB lama kan dia punya tu kan kecil je sini kan. Ini dah meter TFT. Dia bukan meter digital biasa. Dia dah meter TFT, which is kalau malam dia akan tukar gelap. Mana lah sensor dia. Nanti kalau tutup macam tu, nanti dia akan tukar warna hitam lah. Dan berat dia 208 kilo. Just nice untuk motor naked. Tapi nak mengalir dia tu aku rasa berat sikit lah. Atau aku rasakan motor ni. Alright. So guys, sampai situ saja aku nak sambung on board. Jadi kepada mereka yang baru jumpa channel ni, jangan lupa like, subscribe dan juga komen. Dan paling penting sekali subscribe, sambil support korang kat channel aku. Alright. Jadi jom, let's go sambung on board. Alright guys, so kita dah atas motor. Jadi sebelum kita nak mula ke perjalanan, aku nak payung dulu korang dia punya bunyi 4 inline. Bismillah. Best kan bunyi dia kan. Ini kalau tukar exhaust ni kata kau, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kau boleh membuang dekat situ kucing. Astaghfirullahalazim. Buat hal lalu Mat. Aduh, ya Rabbi. Okay. So actually untuk ikhlas ni aku bagi just secara dasar sahajalah. Okay, nanti aku akan buat satu video tambahan untuk bagi korang faham lagi apa itu ikhlas sebenarnya. Okay, so ikhlas ni dia adalah satu sokongan lah untuk korang sebagai rider, supaya dia menyenangkan lagi korang punya kegunaan motosikal clutch itu sendiri. Masuk dalam. Happynya awak ni. Awak tak puasa ke? So dia macam dia membantu korang lah. Especially bagi aku, dia punya daripada segi bantuan dia tu boleh dikatakan 100% dia membantu korang. Jadi korang tak payah susah pakai clutch lagi lah. Dan bagus dia untuk Honda E-Clutch ni, korang boleh pilih lah untuk pakai ataupun tak pakai dia. Kalau macam aku sekarang ni, aku tak pakai dia lah. Mana kalau aku tarik je clutch ni, dia akan jadi macam biasa. Tapi kalau dah ada keluar dia punya ni, maknanya dia auto. Itu sedikit dia punya sistem dia. Dan secara dasar dia membantu korang lah untuk menunggang dengan lebih selamat dan lebih selesa. Itu dia the one. Okay, tapi aku tak nak cerita pasal ikhlas sangat. Aku nak cerita pasal motor ni sebab this will be aku punya first model dengan dia, di mana orang cakap apa, pengalaman aku lah pertama. Dan aku nak share korang semua karakter motor ni dekat korang semualah. So pagi-pagi hujung minggu ni kita nak santai. Aku nak pergi kat Seri Gombak. Ada benda yang kita perlu selesaikan di sana. So sepanjang perjalanan ni kita nak orang kata apa, kita nak sharing-sharing lah. Okay, so motor ni aku pakai dia selalunya aku dapat motor ni dan aku akan terus rasa semuanya. Tapi untuk motor ni aku ambil masa lebih sikit. Aku dapat 2 hari lepas. Dan semalam aku bawa lagi motor ni sebab bukan senang tau guys. Engkau daripada motor yang biasa, tiba-tiba kau nak migrate kepada E-Clutch ni. E-Clutch ni dia kau macam bawa motor kapcai biasa yang semi auto tu, macam motor-motor kita ambil macam motor Honda Wave Honda Wave E5 kan. Dia macam tu. So tapi dia sisi besar. So kau punya throttle ni, cakap korang, memang kau rasa macam kejap, kau macam wait, oi lajunya, oi kuatnya macam tu. Dia macam kau kena, memang betul-betul kau kena kuat kau punya kawalan throttle tu. Kalau tak, memang kerja kau nak melompat je kan. Member ni dah lah CC 650
Dan syukur dia punya torque dia tak begitu, orang kata apa, dia tak selari lah dengan dia punya horsepower kan. Kau bayangkan kalau horsepower dia 90, dia punya torque dia, kau bayangkan kalau dia buat bore dengan dia punya stroke dia tu, okey, dia orang configure boleh dapat katakanlah 80. Oi, kata kau mencanak dah motor ni, mencanak. So dia dapat 60 Newton meter torque tu pun aku cakap dengan korang, itu pun ini dah rasa macam buat lompat dah. Kau kena buka sikit minyak tu, baru dia rasa dia punya macam tu. Dia baru kau rasa dia punya feel tu. Kalau tak, memang tak rasa apa lah dia punya feel tu. Rasa berat. Itu yang aku bercakap. Dia rasa berat. Kau tahu tak? Berat. Okey lah. Daripada segi feeling aku terhadap motor ni, aku boleh cakap dia, kau rasa terletak, everything kau rasa dia padat. Itu the first thing lah. And then daripada segi power macam tadi, ni macam ni kan, kau kena buka. Kau kalau buka sikit-sikit tu, memang kau tak rasa dia punya power engine dia tu. Jadi macam bagi aku dia macam Tapi motor ni so far aku dah bawa dia jalan-jalan KL sikit, apa semua kan, aku dapat rasakan motor ni memang sangat-sangat sesuai lah untuk orang budak muda yang masih ada orang kata apa, keraguan kan. Sebab dengan adanya bantuan Ikhlas ni memang membantu korang, sebab dia memberikan korang tunggangan tu lebih selesa dan korang boleh fokus lah. Motor ni auto jadi ringan. Aku boleh cakap macam tu lah, dia macam auto jadi ringan lah. Auto jadi ringan sebab yelah, kau dah tak payah fikir pasal clutch. Selalunya orang akan risau clutch tau. So bila clutch ni masalah kan, orang jadi macam Allah, berat lah motor ni. Padahal motor tu tak berat pun, tapi sebabkan kau banyak benda nak kena fikir. Clutch kau nak kena fikir, throttle buka minyak kau nak kena fikir, trafik yang fikir nak mencelah kat mana kau kena fikir, lepas tu keselamatan kau lagi ketika kau mencelah tu yang kau nak kena fikir. So dia jadi macam banyak sangat benda tau. Jadi kau pun macam alamak, serabut lah aku. Serabut kau tahu tak, serabut. Macam tu. Kita bukan nak pergi kedai Honda ni. Bukan. Itu kan nak pergi kedai Honda ni. Okay, kejap geng. Kejap lagi kita sambung balik. Aku dah sampai dah kat kedai ni. Ada sebiji lah Rabbit. Dia bukan Fireblade, dia Rabbit. Kalau Fireblade tu lain, tapi dia sama jugalah 1000cc juga. Kalau macam CB650A ni, bagi aku dia macam, dia sebuah motor yang memenuhi keperluan harian korang lah. Sebagai seorang rider nak pergi kerja, balik kerja, nak merempuh jen, lepas tu kau nak harian-harian kan, jenis motor nak bawa senang. Tapi kalau motor besar ni mostlynya naked lah, is the best. Kalau touring tu hari-hari masak kalau kau bawa jam kan. Kalau tak, jadi macam problem lah juga kan. Tapi kalau naked ni is the best lah. Nak jalan kiri kanan apa semua memang sangat-sangat mudah lah. It's very easy. Karakter motor ni aku tak dapat nak define lah apa karakter yang sesuai untuk dia. Aku nak kata dia agresif, dia tak agresif. Aku nak kata dia slow ataupun dia macam di betul-betul is a mid-weight street fighter. Itu yang ayat aku boleh bagi dekat dia. Dia mid-weight street fighter punya motor. Dia macam betul-betul everything dia dekat mid lah. Dia tak begitu power, dia tak begitu low. Tapi kalau berdasarkan tengok feedback orang, motor ni boleh sampai 200 lah. Tapi aku bawa tak pernah sampai 200 lah. Aku bawa 16-17. Mungkin sebab tangan tak power kot. Itu masalah dia tu. Tangan tak power kan. Kalau tangan tu power, senang je kan. Ini tangan tak power ni, tak dapat tu. Motor ni memang memenuhi korang punya keperluan harian korang
as rider lah, as a rider aku cakap dengan korang, motor ni memang a game changer teruk lah. Dia memang game changer teruk untuk pemotoran di Malaysia. Serius aku cakap dengan korang, dia memang terlalu game changer. Kau bayangkan, kau motor besar tapi kau tak payah pakai clutch. Apa dia rupa dia? Jadi tak kena tu. Bagi aku macam, macam mana lah tak pakai clutch kan. Tapi bila aku dah bawa sekarang ni, aku dah share dengan korang semua, memang tak masuk akal lah. Korang akan jadi macam, bapak senang gila, senang gila punya. Itu video aku blow up lah dekat sini, skuter tu. Ini dah ada gear dah, tapi tak pakai clutch pula. Dah dapat 109 dah. Cukup. Dah dapat 109 dah tadi. Okay dah, cukup 109. Okay lah cukup lah 109 Okay lah, cukup. Boleh. So aku dapat membuktikan tangan aku, dia tak acem lah. Mungkin semalam tu aku bawa, dia bukan a perfect shift lah. Kau kena buka tu, aku cakap dia punya foil inline ni kau memang kena buka lagi lah. Kau memang kena buka lagi kan. Kau kena buka untuk dapatkan dia punya feel tu. Memang kau kena buka. Memang kau kena buka. Tak buka kau tak dapat bang. Memang kau tak dapat. Okay, so aku harap situlah dia perkongsian aku kepada mereka yang menonton. Terima kasih dah menonton. So itulah aku punya feeling dekat motor baru CB650R ni, which is bagi aku is a really game changer. Motor harga senang cerita 48,000 lah. Okay lah, not bad lah untuk harga mid range punya motosikal. Okay lah, alright guys, aku harap video ni membantu buat korang semua. It's really nice bike, it's really good. Aku memang sarankan sangat-sangat korang pergilah bawa. Ada masa bulan puasa ni, pergilah jalan dengan motor ni, bawa lah. Pergilah mana-mana dealer Honda ni, pergilah tanya diorang ada tak test ride untuk CB650R E-Class ni. Bawa lah guys, bawa lah. It's really nice, it's really nice. Alright, so guys, sampai situ saja video aku. Jangan lupa like, subscribe dan juga komen. Dan yang paling penting sekali, ride safe, be safe, dan Assalamualaikum.